Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ni, marilah sama-sama kita baca kitab Misbahul Munir. Kita tak baca bahagian pendahuluan, kita pergi pada huraian yang pertama pada pengenalan agama. Bermula agama itu ialah ibarat, yakni satu tuturan dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah SWT ke atas Rasulnya supaya menyampaikan akan dia kepada umat manusia. Atau dikatakan agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah SWT kepada Rasul-Rasulnya, kerana menyampaikan mereka itu akan segala umat, iaitulah dinamakan agama Islam, dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim, yakni orang yang beragama Islam. Maka nyata daripada takrif itu bahawa yang disebutkan agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah SWT yang dihantar akan dia melalui Rasul-Rasulnya, daripada yang bersangkutan dengan akidah dan dengan ibadah dan muamalah dan sebagainya. Bermula undang-undang Allah Ta'ala 5 perkara, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Maka tiap-tiap daripada apa yang kerja manusia itu tidak keluar daripada salah satu di 5 undang-undang yang tersebut, yang dinamakan dengan hukum-hukum syarak atau hukum-hukum taklifiyah, yang lagi akan datang menyebut akan dia dan huraian-huraian hukum-hukum syarak insya-Allah Ta'ala. Maka nyata pula di huraian ini bahawa pengenalan agama itu, ramainya orang-orang yang tidak mengenal agama hanya pandai menyebut, pandai menulis jua dengan dalilnya. Ramai orang yang tidak menurut undang-undang agama yang tersebut, maka setengahnya sembahyang saja, puasanya tidak, dan setengahnya sembahyang, puasa, menunaikan haji tapi tidak mengeluarkan zakat, dan bermacam-macam berlakunya. Ada kala membuat yang sunat-sunat jua tapi tidak yang wajib. Semuanya itu daripada sebab tidak mengenal agama. Kalau begitu, hendaklah kamu mempelajari akan dia dengan bersungguh-sungguh sehingga mengenal akan dia. Dan kejadian agama itu, terbentuknya agama itu atas 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Bermula Islam itu mengikut zahir dan mengaku zahir oleh seseorang akan segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah daripada pekerjaan agama yang diketahui akan dia dengan darurah, yakni dengan ketiadaan dalil, yakni dengan ketiadaan fikir. Bahkan semua orang tahu belaka kata perkara itu daripada pekerjaan agama, sehingga kanak-kanak pun tahu, seperti sembahyang, puasa dan rukun itu 5 perkara, yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun yang dinamakan dia rukun Islam. Dan makna rukun itu ialah perkara-perkara yang jadi sesuatu dengan dia, dan ia pula juzuk sesuatu atau suku sesuatu itu, yakni rukun itu asas atau tunjang bagi sesuatu. Maka rukun Islam atau asas atau tunjang Islam itu 5 perkara. Pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku menyaksi dan aku mengaku dengan lidahku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku menyaksi dan aku mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah atau utusan Allah. Dan rukun yang pertama inilah sebagai asas dan tunjang utama bagi seorang Islam, hingga tidak dihukumkan dengan seseorang itu dengan Islam kecuali ianya menyebut dengan lidahnya akan 2 kalimah itu.
Tetapi orang-orang yang sudah Islam dua ibu bapanya, tidak wajib lagi mereka itu menyebut dua kalimah itu kerana memadai dengan menurut jua. Dan kata seorang ulama, wajib juga berkata dalam seumur hidupnya sekali supaya lepas tu tuntutan Allah SWT. Keduanya sembahyang 5 waktu. Yang ketiganya memberi zakat. Keempatnya puasa di bulan Ramadan. Dan kelimanya menunaikan haji ke Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Sabda Nabi SAW dan hadis yang sahih. Bunya Islamu ala khamsin syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dibinakan pekerjaan Islam itu di atas 5 perkara. Menyaksikan dari Tuhan mereka Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi mereka kuasa kepadanya akan jalan. Maka nyata daripadanya bahawasanya orang yang tidak mengerjakan 5 perkara tersebut itu, mereka itu tidak asas dan tunjang pada agama Islam. Seperti binaan-binaan yang tidak ada asas dan tunjang, maka ada binaan itu menjadi runtuh. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang tersebut, atau mengingkari dengan lidahnya dan jikalau dengan selora sekalipun. Bermula iman itu percaya hati seseorang serta mengaku putus di dalam hatinya akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pekerjaan agama yang diketahuikan dia dengan darurah, benar dengan tidak kena fikir dan bicara bahkan tahu belaka tua dan muda akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama Islam. Dan terbentuk iman itu di atas 6 asas atau 6 tunjang yang dinamakan dia dengan rukun iman. Yang pertama, percayaan Allah, maknanya mengaku putus dalam hati seseorang dengan tentu sungguh-sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat ia dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus dengan sungguh begitu, atau ia mengetahui jua dengan tidak mengaku, maka ada ia tidak beriman dengan Allah SWT. Dan ada ia orang yang kafir di sisi Allah SWT, dan jikalau sembahyang dan puasa sekalipun. Yang keduanya, percayakan akan malaikat. Maknanya mengaku putus dalam hati seseorang akan bahawa malaikat itu tentu sungguh ada dan ia setengah dari makhluk Allah SWT. Yang ketiganya, percaya akan segala kitab dengan maknanya mengaku putus seseorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang dari Allah SWT, seperti Quran, Taurat dan lain-lainnya, dan sungguh segala perkara-perkara yang disebut di dalamnya. Yang keempatnya, percaya akan segala Rasul-Rasul Allah dengan maknanya mengaku putus seseorang dan hatinya dan tentu sungguh ada segala Rasul Allah Ta'ala itu, dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu menyampaikan kepada umatnya. Yang kelimanya, percaya akan hari kiamat dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu bila-bila masa jua akan datang berlakunya. Yang keenamnya, percaya dengan qada dan qadar dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah SWT dengan iradahnya, mana dengan kehendaknya. Dan mana qada itu takdir Allah Ta'ala, maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus dalam hati seseorang dan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat
semuanya dengan kehendak Allah SWT. Dan dengan menjadi ia akan dia. Inilah 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, tidak mengaku sungguh segala perkara itu, maka dah ia kafir, tidak dinamakan dia orang beriman. Firman Allah Ta'ala, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa kafir ia, yakni tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala dan dengan segala malaikatnya dan dengan segala kitabnya dan segala rasulnya dan dengan hari akhir, yakni hari kiamat, maka sesungguhnya sesat ia akan sebagai sesat yang jauh. Yang ketiga, ihsan. Ihsan itu berbuat baik dengan maknanya mengerjakan segala perintah Allah seperti sembahyang, puasa dan sebagainya dengan segala yang disuruh itu, dengan elok yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya, seolah-olah dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia sekalipun, dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam juga, bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok, dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun, dan tidak ada ikhlas dan tidak khusyuk dan tawadhu, maka dinamakan orang yang tidak berbuat elok. Maka tidak sempurnalah agama Islam dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah SWT. Sabda Nabi SAW daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab berkata yang maksudnya, di antara kami menduduki kami di sisi Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba kelihatan di atas kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan bersangatan hitam rambutnya, tidak nampak bekas-bekas perjalanannya, dan tidak mengenal akan dia oleh seorang daripada puak kami, sehingga ia menduduki akan Rasulullah SAW. Dan sandar ia akan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah, dan meletak ia akan dua tangannya ke atas dua paha Rasulullah. Lalu berkata ia, ya Muhammad, beritahu akan saya daripada Islam. Sabdanya bahawa menyaksi engkau bahawa tidak Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad Rasulullah, dan mendirikan engkau akan sembahyang, dan mengeluarkan engkau akan zakat, dan berpuasa engkau di bulan Ramadan, dan menunaikan engkau akan fardu haji ke Baitullah jika kuasa engkau kepadanya akan jalan. Berkata lelaki itu, benar engkau. Kemudian menanya lagi lelaki itu, wahai Muhammad, beritahu akan saya daripada iman. Sabdanya bahawa percaya engkau akan Allah dan akan malaikat dan segala kitab-kitabnya dan segala rasul-rasulnya dan akan hari kiamat, dan percaya engkau dengan qadanya baik dan jahatnya. Berkata lelaki itu, benar engkau ya Muhammad. Kemudian menanya pula lelaki itu, beritahu akan saya Muhammad daripada ihsan. Sabdanya bahawa engkau mengerjakan ibadat kepada Allah SWT itu seolah-olah engkau melihat akan dia, seolah-olah engkau melihat akan Allah. Maka jika engkau tidak nampak akan dia, maka ia tetap melihat akan dikau. Maka nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpun 3 perkara yang tersebut. Bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah dengan Islam jua, padahalnya tidak menunaikan segala rukun Islam dan rukun iman dan ihsan yang tersebut. Maka adalah pada hakikatnya tidak mengenal Islam, bahkan mengetahui jua dengan tidak mengaku dia dalam hatinya, seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW di masa-masa ini, dengan mengetahui sembahyang tetapi tidak sembahyang, dan mengetahui puasa tapi tidak berpuasa, dan al-hajj dan sebagainya. Rasa cukuplah setakat ni. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.